الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan air yang berubah sebagai berubah yang banyak dengan yang tersebut itu, yaitu yang terbaharu baginya nama yang lain, seperti yang dinamakan kuwah atau ada baginya kait yang lazim, seperti airnya. Dan wajib faslun, wajib istinja daripada tiap-tiap yang basah, yang najis, yang keluar daripada kubul atau dubur dengan air atau batu dan seumpamanya. Tiap-tiap yang keras lagi suci, lagi mencabutkan, lagi tiada muhtaram. Dan yang afdal bahawa diistinjakan dengan batu, kemudian dengan air. Maka jika dikehendaki simpan atas salah satu, maka air afdal. Maka air afdal. Oh, cakap lah betul dah. Kata dia, dan air yang berubah sebagai berubah yang banyak. Ni mari pada atas. Bermula air mutanajih, air yang menjumpakkan najis yang tiada dimaafkan daripadanya, satu. Yang kedua, dan air mustakmal, air yang sedikit yang telah mengakakkan hadas atau najis, dua. Yang ketiga, dan air yang berubah sebagai berubah yang banyak dengan yang tersebut itu,
iaitu yang terbaharu baginya nama yang lain. Yahumi dia tu atas benar. Ai mutlak, ai yang tiada mutanajjih, ai yang tiada musta'mal, dan ai yang tak berubah sebagai berubah yang banyak dengan sesuatu yang suci. Ai mutanajjih ialah ai yang campur dengan najis sedangkan dia kurang daripada 2 kalah. Panggil ai mutanajjih. Atau ai yang lebih daripada 2 kalah dan bercampur ia dengan najis. Kemudian jadi berubah dia dengan najis yang tersebut. Itu panggil ai mutanajjih. Ai mutanajjih bukan ai mutlak. Ai musta'mal ialah ai yang sikit yang telah mengakatkan hadas dengan ai yang tersebut. Atau ai yang sedikit yang telah menghilangkan najis dengan ai yang tersebut. Maka ai itu panggil ai musta'mal. Masalah yang pertama panggil musta'mal pada mengakatkan hadas. Masalah yang kedua musta'mal pada menghilangkan najis. Dan air berubah tu lagu mana? Dan air yang berubah sebagai berubah yang banyak. Dengan yang tersebut itu tu takluk pada kata berubah. Berubah yang banyak tadi dengan yang tersebut itu dalam dengan suatu yang mencampuri yang terkaya air daripadanya. Air yang berubah dengan sesuatu yang suci yang masuk di dalam dia, yang mana benda tu jadi sekali dengan air dan dia tak boleh nak asingkan daripada air, nak cabut diri dia tak tu baik. Jadi sekali dengan diri air bercampur aduk habis dengan air. Air tu panggil air benda. Iaitu air yang berubah sebagai berubah yang banyak tadi tu, yakni air. Air yang terbaharu baginya, bagi air tadi, terbaharu oleh nama yang lain. Air hak campur dengan sesuatu benda yang suci, yang mana benda suci tadi terkaya air daripadanya. Lagi pula benda suci tadi dia serap campur aduk masuk di dalam air habis. Maka air tu panggil air hak nama baru. Contoh campur dengan debu melo. Asal air mutlak. Bila campur dengan debu melo, air tu jadi pakai nama air baru. Air apa panggil? Air Milo. Tu makna yang terbaru baginya nama yang lain. Harap tu. Ketika tu tak panggil mutlak lah tu. Oh, ni bukan air mutlak dah ni. Ni air Milo ni. Daripada air mutlak gitu tukar jadi air Milo. Nampak tak tu? Sebab apa boleh ditukarkan daripada air mutlak kepada air Milo? Kerana dia bercampur dan berubah sebagai berubah yang banyak. Tak ada kesan langsung dah daripada air mutlak dia tu. Jadi Milo terus dah. Maka air tu panggil air apa? Air yang berubah sebagai berubah yang banyak. Air mutaghayyir. Satu. Itu panggil air yang berubah sebagai berubah yang banyak. Atau ni atah pada kata ad-baharu. Iaitu air yang ada baginya kai yang lazim. Air yang berubah sebagai berubah yang banyak. Iaitulah air yang ada baginya bagi air tadi kai yang lazim. Kai bagi air tu tak cerah tangan. Misal dia air nyu. Air nyu ni
duk di mana jua tetap dinamakan airnya walaupun siapa dua kolah sekalipun. Maka nyo dia tu panggil kait yang lazim. Bila air ada kait yang lazim, air tu tak dinamakan air mutlak. Sebab air mutlak dia panggil air yang tak ada kait yang lazim. Ada tu telaga, air telaga, air laut. Contoh, kalau kita cabut air laut tak dalam beldi, dia tak panggil air laut dah, dia panggil air dalam beldi dah. Kalau dah cabut air dalam laut tadi, mari boh dalam kolah, ketika tu panggil air kolah pula. Menunjuk kata kait laut dia tu tak lazim. Adapun kalau Milo tadi, kalau boh dalam baldi tetap duk panggil air Milo situ. Kalau boh dalam kolah tetap duk panggil air Milo situ. Makna kata Milo bagi air itu adalah kait yang lazim. Bila kait lazim, air tu tak panggil air mutlak sebab dia lazim dengan kait dia. Mutlak ni lepas, tak ada kait dengan pia-pia. Kalau kait dengan telaga pun kait tu tak lazim. Faham tak tu? Air telaga. Masa make daripada telaga panggil air telaga. Bila tak dalam beldi panggil air beldi pula. Boh dalam kolah panggil air kolah pula. Kait telaga dia tu tak lazim. Tak ternafi kata ada kait. Tapi kait dia tak lazim. Maka air tu panggil air mutlak. Adapun kalau air tu kait, ada kait tadi tak cerah tangga, maka itu tak dinamakan air mutlak. Itu panggil air yang berkait dengan kait yang lazim. Faham tak kait yang lazim ni? Kait yang lazim air Milo. Milo tu panggil kait dia. Air Milo, air nila, air sabun. Kait belakang tu tidak cerah daripada air yang tersebut. Sifat tu masih tetap pada dia. Tu panggil kait yang lazim. Maka air yang ada kait yang lazim itu termasuk di dalam bahagian air yang berubah. Tidak dinamakan air mutlak. Boleh faham tak? Membahas tak Zulkifli? Jadi ni duk di dalam makna itu nak tafsir makna bagi air mutlak tu. Air mutlak, air yang tidak najis, air yang tidak musta'mal, air yang tidak berubah. Air mutanajis, air campur dengan najis. Air musta'mal, air yang sudah dipakai. Air yang berubah itu ialah air yang dipakai nama lain ataupun air yang ada kait yang lazim. Asal air mutlak. Tapi nyuki pakai nama lain berat. Campur dengan nila jadi biru lebih. Panggil air nila. Daripada mutlak dia jadi air nila. Pakai nama nila pula. Ataupun air tu ada kait. Kait dia tu tetap situ. Air lima. Air nyo. Air tebu. Kait yang tersebut tak akan cerah tangga daripada diri air. Maka air itu tidak dinamakan air mutlak. Faham tak tu? Air mutanajih, diri dia najis. Manakala kena pakaian, kena basuh. Air mustakmal, diri dia tak najis. Cumanya dia tak ada kekuatan untuk boleh menghilangkan najis dan mengakatkan hadas. Begitu juga air yang berubah dengan sesuatu yang suci, diri dia tidak ada najis. Kalau kena pakaian tak wajib basuh, tetapi dia tak ada kekuatan bagi diri dia. Nak basuh kecing tak leh, nak basuh cicak tak leh, nak basuh darah tak leh. Nampak dah tu? Apatah lagi nak buat mengakat hadas, lagilah tak boleh. Boleh faham tak tu? Faham tak dah ni? Habis di situ. Kata dia faslun. Ini suatu fasal pada menyatakan istinja. Istinja sebahagian daripada taharah. Taharah termasuk di dalam makna taharah wudu, mani dan istinja dan basuh najis.
Lepas tu ganti daripada dia lah tayamum apa semua sekali. Kata dia faslun, wajib istinja daripada tiak-tiak yang basah. Wajib istinja daripada tiak-tiak yang basah, tiak-tiak najis yang basah. Mausuh bagi yang kena kepada najis. Wajib istinja. Istinja ni menghilangkan najis yang keluar daripada kubur atau dubur. Itu istinja. Istinja dia tentu situ ya. Menghilangkan najis yang keluar daripada kubur atau dubur. Najis yang tubik daripada lubang depan ataupun lubang belakang, basuh dia tu panggil istinja. Ada pun najis yang tubik daripada lain, daripada dua tu, hak tu tak panggil istinja. Padahal basuh juga, tapi tak panggil istinja. Bila tak panggil istinja, dia tak boleh pakai benda lain daripada air. Nak pergi pakai batu, basuh darah, hak duk tubik, tak boleh. Tak boleh. Hak pakai makna istinja, hak tubik daripada lubang depan dengan lubang belakang tu. Lain daripada tu tak dinamakan istinja. Dah tu istinja apa hukum? Kata dia wajib istinja, wajib basuh najis yang keluar daripada kubur atau dubur. Istinja daripada mana? Daripada tiak-tiak yang basah. Daripada tiak-tiak najis yang basah. Wajib istinja daripada tiak-tiak najis yang basah. Mafhumnya, kalau najis tu tak basah, tidak melomokan tempat keluar najis, ketika tu tak wajib basuh. Tubik seperti kambing, pah itu, tak wajib basuh. Kalaulah dia tak ada melomokan pada tempat keluar najis. Dah harap tu. Tak wajib basuh, cuma nyeduk di tahap sunat, makruh kita biar lagu tu. Mana dah? Daripada tiak-tiak najis yang basah. Daripada tiak-tiak yang basah. Yang basah mana? Yang najis. Tiak-tiak yang basah, yang najis. Yang basah, yang najis mana? Yang keluar daripada kubur atau dubur. Kait dia tu dah. Tiak-tiak yang basah keluar dengan kata yang basah, yang kering tak wajib istinja. Yang najis keluar dengan kata yang najis, yang tak najis. Keluar daripada kubur, keluar daripada dubur, tubik daripada punggung, tapi tak najis. Supaya tubik ulat. Tubik ulat ngok-ngek, tubik daripada punggung. Dia tubik dalam keadaan basah belakang dia. Tubik dalam keadaan basah belakang dia. Tilik di sudut basah, wajib. Kalau tubik tadi, tubik dalam keadaan tidak najis, maka ketika tu tak wajib basuh ulat tadi. Yang najis. Yang najis. Ketuk najis tak ketuk? Ketuk najis tak Zulkifli? Tak najis ketuk. Ketuk tak najis. Walaupun bau tu tahid dah. Bau tu pala tahid dah. Tapi tak najis. Dalam kitab I'anah dia buat misal. Kalau seorang tu ketuk buah supik. Ketuk buah supik sipuh. Mek supik tadi tanggung buah dalam poket pergi semaya. Semaya sah. Sebab angin ketuk bukan najis. Walaupun busuk. Bukan najis. Tiap-tiap yang basah, yang najis, yang keluar daripada kubur lubang pihak depan
atau dubur ataupun lubang belakang. Kubur, lubang kemaluan depan, dubur, lubang kemaluan belakang. Punggung lah kita kata. Wajib basuh dengan benda. Tu takluk pada kata wajib istinja. Wajib istinja dengan air. Takluk pada kata wajib istinja. Istinja dengan air. Air apa ni? Air mutlak. Dia kena duduk situ lah. Kerana kita mengaji dah tadi. Air yang boleh menghilangkan najis ialah air mutlak. Air yang tiada mutanajis, tiada mustakmal, tiada berubah. Maka air itu ialah air mutlak. Dengan air mutlak. Dengan air mutlak yang boleh menghilangkan diri najis. Adapun air mustakmal tak ada kekuatan. Atau dengan batu dan umpamanya batu. Umpama batu. Mana umpama? Buat misal sikit boleh? Seperti kayu dan daun dan sebagainya. Tu upama kayu, daun, kain, tisu. Ialah belakang. Upama belakang. Mana upamanya? Tiap tu bayar pada kata upama. Mana upama? So umpama batu tu mana? Tiap. Yakni daripada tiap yang kerah. Daripada tiap yang kerah. Kerah di sini yakni tidak cair. Daripada tiap-tiap yang kerah, daripada tiap-tiap yang tidak cair. Bukan benda bahasa cair. Kerah di situ. Lagi suci, keluar dengan kata suci mutanajis. Kalau benda mutanajis, tak boleh kita nak buat istinja dengan dia. Walaupun dia tu kerah. Walaupun diri dia tu kerah sekalipun. Tahik kita kata. Ada orang duk berak depan. Berak lepas 4-5 harinya kerah tahik duk pacang di matahari tu. Pacang di matahari jadi kerah tahik. Kerah pah-pah itu. Kita tengok, tahik dia kerah molek ni. Pegang-pegang, pecek-pecek, kerah molek siung, tahik dah. Tahik dah. Boleh tak nak ambil benda tu buat istinja? Tak boleh dengan sebab itu mutanajis. Najis, diri dia najis. Nak ambil benda najis buat istinja tak boleh. 2 syarat. Benda hak serupa dengan batu. Benda kerah, benda suci. Lagi mencabut di sini dengan makna boleh menanggalkan ain najis. Mencabut di sini menanggal pihak menanggal. Pihak ki menanggal ke. Benda hak nak ganti batu tu boleh menanggalkan ain najis. Sehingga sampai kepada benda yang tak dapat melekat dengan air. Hak tu tak boleh nak buat. Contoh kita kata. Benda yang menanggalkan air najis. Daripada benda-benda yang kasar. Kasar, perak kasar. Perak sikit pilih kasar. Benda kasar mu perak. Bukan licin. Makna kata kalau benda tu licin, nak buat tayamum, nak buat istinja tak boleh ganti batu. Supaya botol gelas. Kerah tak kerah.
Kerah tak? Kerah. Cuci tak? Cuci. Tapi dia benda hak basah tak boleh menanggalkan. Benda licin. Licin diri dia. Gila licin, dia nak menanggalkan air najis. Tak boleh. Menanggal di situ, menanggal setara mana? Menanggal sehingga sampai kepada qadar yang tak boleh nak tanggal malaikat dengan air. Sapu serah. Boleh mencabutkan air najis. Sapu. Oh, habis dah. Ada sikit-sikit. Ada kesan sikit-sikit. Kesan sikit-sikit tu tak boleh nak sapu dah. Nak buat tak boleh. Kena air je baru tubik. Bila sampai tahap tu tak apa dah. Sapu dengan kertas, sapu dengan tisu, sapu dengan kain, sapu dengan kayu. Sapu sehingga kita berasa sampai kepada tubik habis dah ni. Hak tinggal ni tak boleh nak buat dah dengan kayu. Kena dengan air. Ketika tu sesarah. Kira cuci dah pada syarak. Di sisi syarak kira cuci dah. Walaupun kalau tilik dengan istinja dengan air tak cuci pun. Tapi di sudut syarak sudah memadai dah ketika tu. Kerana sudah mencukupi syarat. Benda kita buat tu benda kerah, benda cuci, benda menanggalkan air najis. Satu lagi tiada muhtaram. Barang tadi bukan barang yang dihormatikan. Seperti apa? Seperti misal bagi benda muhtaram. Seperti makanan. Ataupun suratan yang ada nama-nama Allah. Kitab agama. Panggil benda yang dihormati tu. Nak ambil makan ni buat istinja tak boleh. Roti kadiniah. Kerah. Tak cuma panas je kerah benda tu. Nak ambil dia buat istinja boleh tak? Tak boleh. Bukan daripada makan ni. Walaupun makan ni jin sekalipun. Seperti tu lah. Tak boleh. Tak boleh. Bila tak boleh nak buat istinja dengan dia. Kalau buat istinja juga tidak sah. Tidak sah sebab luput syarat dia. Daripada makan ni. Daripada tulisan agama. Kita kata kitab. Daripada tulis. Kita kata. Itu panggil benda muhtaram belaka tu. Kalau nak istinja dengan kulit wah kayu boleh tak? Istinja dengan kulit wah kayu boleh tak? Kalau kulit tu setengah daripada barang yang dimakan, ketika tu tak boleh. Gapo ya kita makan sekali dengan kulit? Memang kita makan sekali kulit. Wah pandai kata kita ada wah apa kita tu kesat. Pesing dia tu pesing kesat. Nak buat istinja dengan dia tak boleh. Dengan kulit dia pun tak boleh. Sebab dia adalah jenis yang dimakan. Ada pun kulit bagi buah kayu yang dimakan. Tapi kulit dia tu tak dimakan. Supaya kita kata sabuk. Sabuknya. Ada tak orang makan sabuk? Ada kan? Mau kena ada sabuk? Mau tak kena sabuk? Benda tak apa sabuk. Benda. Pasal mau panggil benda? Jauh beza. Sabuknya. Nak istinja dengan sabuknya tu boleh tak? Harus istinja dengan sabuknya kalaulah dia tu sudah bercerai daripada buahnya. Kalau nak ambil dia mari gonyoh punggung sedekatnya duk dalam hak tu makruh. Makruh. Sudah istinja miknya wak gidamu. Makruh. Istinja dengan wahnya sedangkan ada isi dalam tu makruh.
Wah nyo. Kita tak makan kulit. Wah dia. Kesak lah kan. Istinja dengan kulit dia. Terah tengok dia. Hak duri halus-halus. Hak duri kasar tak boleh makan punggung. Wah ke apa lagi? Wah salak. Istinja dengan wah salak. Oh buluh bih. Istinja dengan wah salak. Wah kayu. Kalaulah ada buah dalai hak tu tak apa, hak tu makruh. Kalau tak ada, tu tak apa, harus tak haram. Istinja biasa gak selain daripada batu, gapo hak kita guna? Kayu. Kain tu kena buat biar dikerah dulu. Sebab syarat dia kena kerah. Syarat dia tu kena kerah. Buat biar dikerah baluk. Baluk di sesuatu perkara, baluk di botol, baluk di apa supaya biar jadi kuat. Sapu. Sapu tisu. Boleh tak tu? Tisu, ambil tisu toko-toko malak sapu pah. Boleh, bukan benda cair. Gapo lagi biasa kita buat istinja tak biasa. Tak istinja dengan lain daripada air tak biasa. Ya payah kalau tak biasa, kalau nyagi buatnya dia berasa tak sudah mana. Ni istinja dengan batu ni tak syarat tak ada air ni. Kena faham molek. Ada air boleh nak istinja dengan batu, sejuk punggung. Oh, sejuk dah punggung basuh berak tu berdiri bulu roma. Tak ambil basuh. Nak ronyah dengan pala katil, boleh, tak masalah. Syarat pala katil kena kesak lah. Main pala katil licin-licin tak boleh. Kenapa tak sikit ni? Renyah pala katil start off. Bangun pagi sodok bau bangi-bangi. Bau benda tak pala katil ku tengok. Sikit tinggal. So, bukan kata mesti kena tak ada air. Ya tak serupa dengan tayamum. Tayamum kena tak ada air. Barulah boleh pakai ketika tu tanah. Ni tak ada masalah. Air boleh guna molek-molek. Tak ada masalah. Kalau kita sengaja nak guna batu. Malah nak pakai air. Ambil kayu bawah tu. Perah, pau, pelepah tu. Tak ada masalah. Sah di sudut syarak. Habis di situ. Dah tu, kalau lah boleh belaka dua-dua, tak ada syarat, tak ada air, hak mana lebih antara air dengan batu tu. Dan yang afdal yakni pada istinja. Wal afdalu fil istinja'i. Dan bermula yang afdal pada istinja, bahawa diistinjakan dengan batu, kemudian daripada istinja dengan batu dengan air, yakni istinja dengan air pula. Tu lebih afdal. Boleh nak aman? Dah. Istinja dengan batu, sapu, gapo sudah siap. Lepas tu basuh dengan air pula. Itu afdal. Batu kena batu yang boleh menanggalkan haji. Ya kaifiat dia sebut dalam kitab fiqh harap. Kalau punggung kok. Kalau punggung ni sapu. Serah kanan ke kiri dulu, kiri ke kanan. Serah satu. Serah dua. Yang ketiga ulah kat tengah. Cuci lah tu. Tapi kena berasa cuci lah. Kita berasa suci. Kalau kita tak berasa suci, ya wajib kena tambah. Bila lah 3 tu cak cuci, wajib kena tambah 4. Bila 4 tu suci, sunat tambah 5. Makna kata sunat jadi ganjil. Sunat jadi ganjil. Nanti malam esok kita tulis syarat istinja dengan batu. Lupa nak tak tengok dah tadi.
Dan yang afdal bahawa diistinjakkan dengan batu, kemudian dengan air. Jadi kalaulah pada punggung kau itu, kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri, lepas tu hak tengah tu lengah gitu ya. Lengah gitu. Kalau nisbah kepada lain daripada punggung, orang lelaki tak ada masalah. Orang lelaki ya tak ada masalah sebab kemaluan dia je jenis lagu tu. Hak orang perempuan ni ya jenis lagu-lagu lain sikit. Oh. Jadi orang perempuan yang wajib istinja nisbah kepada dia adalah hak zahir bagi kemaluan perempuan. Hak zahir bagi kemaluan perempuan ialah qadar yang terbuka ketika seorang itu duduk untuk istinja. Seorang perempuan ketika dia duduk untuk istinja, kemaluan dia tu terbuka setakat mana? Maka setakat yang terbuka tu dinamakan kawasan zahir, wajib kena basuh. Hak dalam pada tu tak wajib basuh. Nampak dah tu? Dah tu nak tahu kata terbuka setara mana tu, lagu mana cara nak buat? Sebut di dalam kitab fiqh. Cara dia duduk cakung belaga tumit sama tumit. Untuk nak yakin kata zahir dia betul. Duduk cakung, berak duduk cakung. Duduk nak berak. Duduk nak berak, belaga tumit sama dengan tumit. Gini. Ya bila duduk gini, dia terbuka. Bila lah belaga tumit sama-sama tumit, maka yang zahir tu adalah sehabis-habis kawasan yang zahir bagi parak. Hak tu yang wajib. Wajib kena basuh. Lebih daripada tu, hak tu tak wajib lah. Ala kulli halnya, nisbah kepada orang perempuan, wajib dia istinja, farak dia, hak zahir sahaja. Dobit zahir tu setengah mana? Ialah qadar yang zahir ketika duduk untuk istinja. Untuk nak yakin hak zahir sehabis-habis zahir, ialah duduk dengan secara belaga tumi. Terawak tengok. Kita orang payah sikit. Oh. Payah sikit. Nak belaga tumi tu payah. Payah tak mak? Cuma duduk mak. Cuma duduk tengok. Tak apa orang lelaki. Duduk cakung belaga tumi mak. Selok sikit baju jubah tu selok naik dulu. Lagi tak itu. Tu. Payah sungguh. Payah sungguh. Yang nampak pelik man. Nampak tak real tak? Yang ni nampak pelik ana umum man. Mung pelik ku pelik lagi ku perut besar. Posisi siap lalu. Tungging belakang lalu. Ada nak duduk tak tu, tak ada nak duduk tak tu mik. Tung selalu. Habis di situ. Jadi hak zahir nisbah kepada kemaluan perempuan di situlah. Kawasan yang nyata ketika dia duduk untuk istinja, wajib basuh setakat tu. Nanti malam esok kita tulis syarat istinja dengan batu insya-Allah. Dan yang afdal bahawa diistinjakan dengan batu kemudian dengan air. Dan jika dikehendaki simpan atas salah satu, yakni daripada batu dan air. Kalau nak buat mana-mana so ya weh. Antara batu dengan air, padahal boleh buat belaka, air pun boleh, batu pun boleh. Tak nak buat mana-mana so ya. Kalaulah nak buat antara dua tu mana-mana satu, maka air afdal, yakni afdal daripada batu. Air itu lebih afdal daripada batu. Sebab apa boleh kata afdal? Sebab apa? Boleh ilat situ. Kerana kekuatan yang ada pada air itu. Kerana kekuatan yang ada pada air itu dapat menghilangkan
dapat menghilangkan sekalian sifat najis, yang tiada dapat dihilangkan dia, dengan batu dan upamanya. Yang tiada dapat dihilangkan dia dengan batu dan upamanya. Sebab apa boleh kata air afdal, sedangkan istinja dengan batu pun boleh ketika mana ada air? Afdal istinja dengan air kerana air itu boleh menghilang dan menanggalkan sekalian sifat najis. Boleh basuh belakang, bau-bau apa habis basuh dengan air. Yang mana sifat tu tadi tidak boleh menghilang dengan batu dan upama batu. Nampak kan? Kita nampak kan masalah dalam kepala tu. Kalau kita istinja dengan air, contoh kita kata kita basuh berak. Kita basuh berak dengan air ni cuci sungguh. Tahu mana kata cuci? Masa kita duk basuh tu, duk gonyoh tu, akhirnya rasa kesak. Tak itu? Rasa kesak kah? Cuci. Bilalah khusulul khusyunah, hasil kesak pada tempat keluar najis tu, tanda kata cuci lah. Cuci lah tu. Cuci sungguh. Adapun kalaulah istinja dengan batu, cuci juga di sisi syarak. Tapi cuci dia tak seperti mana cuci dengan air. Cetera tengok. Ya memang gitu. Kita fikir pun nampak. Kalaulah nak sipai mana-mana satu daripada dua tu, maka air afdal daripada batu. Kerana kekuatan air tu ada, kerana kekuatan pada air tu lebih kuat daripada kekuatan yang ada pada batu. Dan sunat dibaca kemudian daripada istinja. Sunat dibaca kemudian daripada istinja selepas daripada basuh. Ya kalaulah kita duduk dalam tanah ni, baca keluar di luar tanah ni. Baca di luar tanah, baca di luar lingkungan hak kita berak. Kalaulah rumah kita tu bilik mani duduk sekali dengan kepala jamel. Baca di luar daripada kawasan kepala jamel. Baca di situ. Nampak dah tu? Supaya juga kita nak baca doa, baca di situ. Kalaulah tempat yang disediakan untuk istinja, maka tempat yang kita nak baca ialah luar daripada tempat. Kalau jambai kita kat ni, tu baik daripada pintu tu. Jambai. Kalaulah bilik air hok duk sekali dengan tempat mani, duk sekali dengan kepala jambai, tempat dia lepas daripada kepala jambai tu. Tempat baca di situ. Kalau bukan tempat yang disediakan untuk buang najis, seperti kita kata kita pergi di dalam bukit, pergi dalam hutan. Mana ada jambai. Pergi selok pernah situ. Dah tu nak baca doa ni mana? Baca doa ni di lain pada tempat hak kita buang tu. Sebab dia kira tanah, dia kira tempat hak kita buang najis tu dinamakan tanah, dinamakan jambai. Sekitar tu tak dinama dah. Lain daripada tempat yang kita bina untuk memang nak buat jadi jambai. Maka sekalian tu panggil tanah. Nampak tu dah? Kalaulah kita buat bilik pap segi petak untuk nak berak dalam tu. Hak tu sekalian jadi. Adapun kalau buat bilik pap segi petak, di situ juga tempat mani. Maka tanah tu ialah tempat hak kita buang najis di kepala, kawasan kepala. Kepala jambai tu lah. Kepala jambai. Lepas tu baca lain daripada kepala jambai tu. Di tempat cawa ke tempat kita nak mani, baca situ. Jangan baca di kepala tu. Sunat dibaca kemudian daripada istinja, baca kan? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Wa farji minal fawahishi. Oh, comel doa dia ni. Dah. Sunat baca doa ni.
Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, ya Allah, bersihkanlah akan hati kami daripada sifat munafik. Lepas tu wa farji, dan bersihkanlah akan farak kami minal fawahishi, daripada segala perkara-perkara yang keji. Baca doa ni lepas daripada basuh gapo sudah siap baca. Sunat. Oh, ni tak aman ni. Ni tak rajin baca ni. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minal fawahish. Ni doa selepas basuh ni. Bukan doa tubik jamai ni. Tubik jamai hak lain. Habis di situ. Faslun. Rukun wudu, segala fardu wudu itu 6. Segala fardu wudu itu ialah 6. Ya, fardu dengan rukun sama. Fardu dengan rukun sama. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' ma'a annahu juz'un minhu. Perkara untuk sah sesuatu perkara serta diri dia tu adalah sebahagian daripada perkara. Fardu dengan rukun sama. Cumanya ulama bezakan antara fardu dan rukun ni. Kalau fardu adalah perkara yang dapat diasingkan. Kalau rukun perkara yang tak dapat diasing. Kalau asing pakai punah. Supaya kita kata gini. Ais maya. Ais maya ulama tak panggil rukun. Ia panggil fardu, furudul wudu. Fardu wudu. Sebab apa ulama panggil fardu di sini? Kerana perbuatan ambil wudu itu boleh kita asing. Basuh muka sini. Kelik basuh tangan dia burung. Sudah basuh tangan sebelah kanan, pergi basuh apa basuh tangan sebelah kiri. Nak asing perbuatan tu boleh. Sebab ia tak ada syarat mualah. Kalau semayang, ia tak boleh nak asing lagu tu. Ia kena buat wisudah lalu dah. Nampak tak tu? Nak kira, lepas tu sudah kira, mari semula nak rokok. Tak boleh. Tiba dia tak boleh nak menjuzukkan diri dia. Maka di situ ulama letak itu panggil rukun untuk nak beza. Padahal hak tulah ya. Cumanya diletak rukun dan fardu, tiba boleh yatajazza, boleh berjuzuk-juzuk dak diri dia. Kalau boleh berjuzuk, hak tu panggil fardu. Kalau tak boleh berjuzuk, itu panggil rukun. Seperti rukun sembahyang. Itu benda ulama bawa mari belakang dah tu ilak dia. Sini panggil fardu ni. Segala fardu wudu itu ialah 6. Ni ya. Ni perkara ya, hak wajib ketika ambil air sembahyang. Pertama niat. Niat dengan hati. Niat di mana? Pada permulaan suatu juzuk daripada muka. Niat dengan hati pada permulaan basuh suatu juzuk daripada muka. Nabi faham molek. Niat rukun. Niat di mana? Pada mula-mula basuh muka. Dikaitkan dengan kata pada permulaan basuh muka tu, bukan kait untuk sah.
itu kait untuk dibilangkan. Kalau kita tengok dalam Arab dia kata gitu. Dikaitkan dengan awal basuh, bukan kait untuk sah. Itu adalah kait untuk dibilangkan. Makna kan? Kalaulah kait dengan kata awal basuh itu kait untuk sah, bermakna kalau kita tidak letak niat pada permulaan basuh muka, tak sah basuh muka kita. Kita ambil air, kita jiru. Masa air mengalir, duk kuning, baru kita niat. Kalaulah kait dengan kata basuh pada awal basuh muka, awal juzuk basuh muka. Kalau kait dengan kata awal juzuk basuh muka itu untuk sah basuh muka, maka niat pada pertengahan ni tidak sah. Sebab ini bukan awal juzuk. Awal juzuk duduk di sini. Makna kata, kita kena niat ketika air jatuh di sini. Kalau niat ketika air duduk di sini, tidak sah. Kalaulah kait pada kata pada awal juzuk itu kait untuk sah. Tapi kait di situ bukan kait untuk sah. Kait di situ lilik tidak ada bihi. Kalau Arab. Untuk berbilang dengan dia. Ni, ambil air, jiruh niat pada permulaan basuh muka, kena niat pada permulaan basuh muka supaya nak bila di sini selalu. Nak bila awal basuh di sini selalu. Padahal kalau niat di sini boleh, tapi di sini tak panggil basuh lagi. Sebab itulah niat kena pada awal juzuk basuh muka. Pada awal juzuk basuh muka itu kait untuk nak bilangkan kawasan ni. Bukan kait untuk nak sah basuh muka. Faham tak tu? Ni ngaji kira ni. Ni kira ni. Faham tak dalam sini? Kalaulah kita kata kait dengan kata pada permulaan basuh itu kait untuk sah basuh muka. Bermakna kalaulah niat bukan pada permulaan basuh. Dengan bahawa air duduk di dagu baru niat. Ketika tu basuh tu tak sah. Kalau kait tu untuk sah basuh muka. Dah begitu ke? Tak. Kait pada kata pada permulaan basuh itu untuk nak berbilang dengan permulaan basuh. Bila lah basuh, mak kita niat lalu sini. Sini dikira dah. Itu makna untuk berbilang. Sini kira basuh dah. Kalau lah niat di sini, makna kata sini tak dikira lagi basuh. Sini tak dikirakan lagi basuh. Walaupun air titik dah, air turun dah di sini. Tapi niat tak ada jatuh di sini. Bermakna di sini tak dikirakan basuh muka lagi. Sah tak hak niat di sini? Sah. Sebab kait pada kata permulaan basuh tu bukan kait untuk sah basuh. Kait untuk berbilang dengan dia, dengan awal tadi. Faham tak, Bang? Basuh niat pada permulaan basuh satu juzuk daripada muka. Satu. Kedua, basuh muka. Tulis pada kata basuh muka. Dan dikehendaki dengan basuh di sini ialah terbasuh jua. Maka memadai basuh muka itu sama ada dengan perbuatan diri sendiri atau dengan perbuatan yang lain. Jikalau dengan ketiadaan izin sekalipun. Atau dengan sebab terjatuh ia ke dalam
dengan sebab terjatuh ia ke dalam upama sungai. Maka sahlah basuh muka dengan yang tersebut. Dengan syarat jika ada niat pada ketika itu. Dengan syarat jika ada niat pada ketika itu. Dan muka itu daripada tepat tumbuh rambut hingga di bawah dagu panjangnya, dan daripada telinga kanan kepada telinga kiri lebarnya. Intaha. Pada tepat tumbuh rambut tu tambah sikit lagi. Pada tepat tumbuh rambut, yakni pada rolik. Tepat tumbuh rambut pada rolik. Jadi rukun ataupun fardu wuduk yang kedua ialah basuh muka. Bila sebut kata basuh, kita faham kan? Kita faham kata ambil air jiruh kan? Faham tak? Ambil air jiruh, itu makna basuh. Dikehendaki dengan basuh di sini terbasuh. Terbasuh pun jadi dah. Dikehendaki dengan al-ghuslu alin risal kalau hak Arab. Kalau basuh itu perbuatan bagi seorang. Kalau terbasuh itu jadi sendiri. Supaya kita ada wak mutu hujan lebat, bau kena hujan. Alang-alang kena hujan dah pakai niat ambil air semaya lalu. Saja aku mengangkat dakir kerana Allah Taala. Tak ada basuh pun, nya turun sendiri dia. Jadi ataupun kita duduk timbang dengan masa songkran sehari dua bulan ni Thailand pak mung tak kena songkran. Kena ada songkran. Kena ada kat mamong. Jahil pak mung. Songkran main nyimu ai. Tawak mutu pop demo simu ai. Ai mu telak ai cuci bukan ai campur bedak dah, ai cuci. Pop demo simu. Simu sangat aku nak jadi pahala ni ambil air semaya. Jadi syarat ketika orang simu tu kita ada niat. Jadi bukan kita buat dak, tak ada syarat kita buat walaupun terbasuh jadi. Walaupun dengan secara menyelai dalam alat glum tu ada niat jadilah. Kalau kata basuh itu fi'lul fa'il, orang buat, kita buat dengan syarat kita kosak, kita izin apa semua sekali. Ni tak ada syarat apa. Semata-mata air siapa muka kalau ada niat pakai jadi terbasuh. Ada pelik? Tak ada pelik. Lepas tu muka setakat mana? Garisan muka kalau nisbah kepada panjang dan lebar dia, panjang daripada tepat tumbuh rambut pada galik. Ni. Tepat tumbuh rambut pada galik sehingga sampai kepada tulai dagu ni. Tulai keng 4 beripung. Ni muka. Tepat galik tumbuh di sini. Kalau orang jenis kepala bubuh ke, kalau rambut tumbuh sini kira galik, Galik kalau mung tak ada, faham tak kepala bubuh sini. Kepala licing. Kalau orang tak ada kepala licing ke, tumbuh rambut mana? Tumbuh sini. Kira wajib basuh sampai setakat ni. Lebih sikit tu, hak tu kira wajib kerana nak meratakan kawasan ni. Wajib kena melebihi sikit. Kalau sebelah lebar dia, ni telinga kanan ke telinga kiri, pak segi ni. Muka. Wajib basuh semua bulu-bulu yang ada atas muka. Tak ada payah tu banyak dah kita mengaji benda gini ni.
Tapi pendek ni kitab ni bercakap ni. Kalau rajin kau boleh buat syarah ni. Boleh buat syarah sungguh ni. Kalau rajin kau duk kalu situ, masalah malah nak nulis. Kalau rajin boleh buat nota banyak ni. Habis itu summa qala ketiga basuh dua tangan dengan serta dua siku. Basuh dua tangan serta dua siku Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahtahu 'ala ghayrina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman yanfa'una. Allahumma salli wa nawwir qulubana waj'alna a'malana khalisatan liwajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu